Assalamualaikum guys. Hari ni Efan nak cerita pasal isu semasa sikit lah. Nampaknya sekarang ni dekat sekolah-sekolah kan macam-macam isu ada dah. Kan isu-isu ni dulu tak wujud lah pada zaman-zaman dahulu kala, zaman-zaman Efan dulu kan. Kalau ada pun dia sangat-sangat rare lah. Tapi sekarang ni kan kes rogol, kes bunuh, kes amang seksual, kes bully, kes apa-apa semua ada lah. Kan? So cerita dia tuan-tuan puan, yalah sekarang sekolah pun nak rotan murid pun tak boleh, ibu bapa marah kan. Cikgu pun dah tak ada kuasa atas anak murid dan sebagainya. Ada macam-macam hal lagi lah. Tapi itulah sebenarnya salah satu lagi yang tengok ada apa tahu pasal pendedahan pada media sosial lah saya rasa. Kan tengok kat TikTok, tengok kat YouTube, tengok kat macam-macam sumber tu kan, keganasan kan. Kalau tengok kat Netflix tu kan, kalau cerita bully Korea, Jepun tu kan memang sangat-sangat dahsyat lah kan. Sekarang ni dah sampai kat Malaysia lah kan. Jadi sesuatu harus dilakukan lah untuk mengawalikan keselamatan anak-anak dekat sekolah kan. Yalah anak Aifai pun ada anak yang masuk sekolah kan. Jadi kita pun sebagai orang tua risau lah kan. Kes-kes macam Zara Karina tu kan memang kadang-kadang fikir balik tak masuk akal lah kan. Kadang-kadang dah masuk universiti pun ada pula kes-kes yang bully yang teruk sampai mati kan. Teruk lah kan. Tapi saya rasa salah satunya ianya datang daripada institusi ibu bapa lah. Ibu bapa saya rasa kena mencari jalan lah untuk mendidik anak-anak dengan cara yang melihat benda tu dengan mata makrifat lah kan. Maksudnya ibu bapa kena bagi anak-anak makan makanan yang halal dan thayyibah kan. Janganlah bagi makan anak-anak tu dengan makanan yang datang dari sumber yang haram kan. Bila bagi makanan daripada sumber yang haram tu kan, nanti anak-anak pun dia punya hati jadi kabur lah, jadi kotor lah kan. Kemudian janganlah jadi bapa yang hanya menyara anak-anak tetapi tidak menyara dan membiaya tapi tidak mendidik anak-anak kan, dengan fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya kan, semua dengan hukum hakam keislaman kan dan keimanan. Kemudian janganlah tak pedulikan anak-anak tu kan, kena ambil tahu dan jangan juga pressure dia orang untuk dapat straight A's dan sebagainya kan. Seterusnya janganlah pula kita manjakan lebih-lebih. Semua-semua ni boleh membawa kerosakan lah. Itu pendapat FY lah kan. Dan betul tak betul, cuba komen pendapat anda tentang apa yang berlaku di sekolah dewasa ini. Assalamualaikum. Bye.